Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini aku nak tunjuk kat hampa perangai Ustaz Mak Rizal. Ustaz Mak Rizal ni dia allergic dengan selawat ataupun qasidah yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sangat-sangat tak suka dan mengatakan bahawa ini bukan ajaran Nabi. Jom kita tengok. Dengan kita ni, kita pun sengit juga, tapi sengit apa? Sengit menyanyi. Ya Hanana, ya Hanana. Dan agama dia tak jadi perjuangan. Agama dia jadi hiburan. Maaf cakap, sekarang agama adalah hiburan. Semua orang buat agama konsert. Kena panggil penyanyi, penasyid, kena menyanyi, kena berlagu, kena merhaban. Dan orang tak rasa perjuangan. Pergi menyanyi, berseronok di atas, rasa inilah agama, ni berselawat. Bukan selawat, Hanana menyanyi. Cuma dulu orang pergi konsert, orang tak rasa kata ibadat. Pasal konsert Ahmad Jahid, tapi sekarang orang rasa macam pergi ibadat. Sedangkan itu hiburan. Agama jadi hiburan. Dah hilang roh perjuangan. Orang tak rasa agama tu berjuang. Orang tak rasa susah agama. Orang rasa apa? Agama seronok, pergi berseronok, tagak gambar, berlambai, glamour, show, dapat duit. Itu agama. Orang tak mau cakap sikit, orang kata. Oh, tak boleh sakit orang kata, orang cop ni, orang cop ni. Orang buat macam-macam, buat video, buat gambar, orang kata macam-macam. Tuan-tuan, kalau kita dengan sikit pandai bercakap ni, kalau kita goreng ceramah, tak ada kalut-kalut nak tegur kau ni, tak ada kalut-kalut nak kata kat kau ni. Saya ingat habis TV orang bagi. Tapi itu bukan agama. Benda salah, kita salah. Benda tak betul, kita kata tak betul. Benda Nabi tak buat, kita kata Nabi tak buat. Dan bila kita kata benda tak betul, macam yang Nabi lalui. Bukan kita kata kita macam Nabi, tak. Demikian agama. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Mereka itu berjuang di jalan Allah dan sedikit mereka tidak takut dengan caci maki dan maki kata orang ni. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Depa tak heran orang nak kata apa. Ayat itu yang menjadi apa? Lawmata la'im. Orang nak kata, orang nak maki. Tapi kalau tak mau kata, tak mau maki, pergi menasyid, menyanyi, bergendang apa semua, seronok sikit, buat tangkap gambar ni, jual nasi Arab ke apa semua, berkeduk-kedik sikit. Ini agama. Baik. Hampa dengar dia cakap macam mana, dundam kemah, duk kacau ke orang. Jadi perjuangan Mak Rizal ni, dia duk ceramah, asal dia kuliah, asal dia ceramah ya, duk kata ke orang. Adakah ini perjuangan agama? Kan? Duk kata seolah-olah dia pula bagus, nak takut apa, nak kena maki ke apa semua tu adalah seperti mana Nabi kena. Seolah-olah mereka ni buat kerja agama macam Nabi lah. Walaupun mulut tak mengaku, tapi dalam ceramah duk tuduh orang tu nak duit lah, duk rasa amal ibadah. Tak ada siapa lagi lah kata pergi program kasidah ni, orang kata dia sebagai ibadah. Tak ada lagi. Ini semua tuduhan. Mak Rizal ni dia akan tuduh orang. Dia perangai lebih-lebih perlih, memang lagu tu lah. Tapi satu hal aku nak bagi tahu kan apa, dia kalau dengan selawat ni, majlis selawat qasidah apa, dia memang tak puas hati. Dia kata Nabi tak buat dan sebagainya. Tapi kalau konsert pula, konsert yang maksiat, konsert yang ladai ni, bagi dia okey. Tak ada masalah. Dia jangan ada majlis selawat dengan qasidah, dia tak boleh. Tapi kalau konsert LGBT ke, konsert Mak Saleh ke apa, dia okey, tak ada masalah. Jadi kalau hampa lah, orang rasa orang yang jenis perangai lagu ni nak kata apa? Nak kata apa kat dia ni? Jadi lebih perlih ni, asal dia ceramah, dia akan kata ke orang. Itulah perjuangan mereka. Mengata ke orang. Kalau tak kata ke orang, kalau dia pun tak ceramah. Kalau ceramah kalau mesti kata ke orang. Okey, kalau kamu tak percaya, dia suka konsert. Dia kata konsert ni bagi dia okey lah, tak ada masalah. Kalau konsert yang maksiat ni bagi dia okey. Okey, kita tengok video ni pula. Sebahagian kita mungkin berbeza dalam isu konsert Coldplay ni. Saya pun nak sebut sikit lah Coldplay ni. Bagi saya konsert ni okey lah, tak ada masalah. Kan? Coldplay ke, Hotplay ke, tak apalah. Kan? Yang pentingnya menyanyi bagi elok.
Tu dia. Dia kata apa? Yang penting menyanyi bagi elok. Jadi kalau kasidah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kira tak elok lah. LGBT cosplay okey, tak ada masalah. Bagi dia tak ada masalah. Mana kata apa dia ni? Ni syaitan ke iblis ke tak tahu nak kata lah. Wangai huduh gila babi, babi tak gila lu gitu. Kan? Itu dah perangai daripada perangai. Tapi nak buat macam mana di Malaysia ni kan ada ramai bodoh-bodoh macam budak-budak Wahabi ni. Dia pun sokong. Dia kata Mak Liza ni paling hebat lah kita. Itulah tuan-tuan, sajalah. Aku lama tak buat video, sibuk. Tapi aku tengok perangai lu ni aku geram, aku buat jugalah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.